Assalamualaikum. Hari ni 20 April hari Ahad 20 April 2025. Saya membawa Hanan dan Mariam. Misi dia kata dia nak jalan-jalan santai daripada Parkland sampai rumah Mokte di Asia Selatan. Tengok ni kawasan kita sekarang berada di Parkland. Okey, kita dah baru mulakan perjalanan. Okey, cuaca pun nampak okey. Let's go. Kita jumpa di rumah Mokte. Okey, kita berada di kilometer 1. Kita dah bergerak kilometer 1. Sekarang berada di Taman Saintek Jasin. Nak menuju ke laluan. Nanti jumpa sekolah agama. Sekolah agama dengan sekolah air merbau. Kita akan cross tu untuk pergi ke Asia Selatan. Okey, tengok kawasan sekitar. Bye-bye sikit, bye-bye sikit. Mariam. Okey. Apa? Apa ni Mariam? Rentak desa. Latihan rentak desa. Untuk Mariam dengan Hanan. Sekarang kita berada di hadapan tu ada sekolah agama air merbau. Sebelah ni sekolah kebangsaan air merbau. Ni tangki dia. Kita berada di kilometer 1.8 Kita berjalan tadi daripada Parkland. Dah hampir 2 km sampai ke sini. Kita teruskan lagi misi kita untuk ke rumah Mokte di Asia Selatan. Let's go. Sekarang kita berada di Kampung Air Merbau. Kita nak daripada Kampung Air Merbau, kita nak cross ke Taman Asia Selatan. Rumah Mokte kita berada di kilometer berapa ni? 2.2. Okey, nampak lihat suasana kampung. Memang terbaik. Cuaca pun okey hari ni. Redup. Okey, let's go. Kita teruskan misi kita. Lambai, bye-bye. Okey. Kita berada di penghujung jalan Kampung Air Merbau. Sikit lagi kita nak cross ke Taman Asia Selatan. Harap Mariam boleh bersabar sikit lagi. Kita merentas desa, merentas taman. Lihat kawasannya sungguh aman. Kicauan burung, kokokkan ayam, bunyi unggas, udara segar. Pakej terbaik untuk hari ini. Sekian. Tanam serai. Okey. Belakang pokok durian. Sambil jalan, kita tengok view. Sikit lagi kita nak sampai, lebih kurang dalam 300 meter sampai rumah Mokte. Okey. Kita teruskan perjalanan kita. Nyam. Nyam, cepat nyam, cepat nyam. Okey, kita berada di Park Asia Selatan Development. Okey, kita dah sampai ke Taman Asia Selatan pada kilometer 2.8. Hampir 3 Tak tahu. Okey. Kita berada di persimpangan rumah Mokte. Okey, nampak di lorong ni lah rumah Mokte. Lebih kurang 200 meter dari sini. Ya. Kita berjaya sampai ke rumah Mokte. Akhirnya berjaya. Sampai. Sampai di rumah Mokte.
Oh tahu macam mana tahu? Okay, sekarang Mariam dengan Hanan stay dulu rumah Mok Teh. Sekarang saya nak patah balik ke Parkland, ambil kereta. Lebih kurang dari Parkland ke rumah Mok Teh ni dalam 3 km je. Okey lah, cuaca pun ni, kita patah balik dah. Okay, bye. Kita ledai pesan pokok getah. Okay, sekarang berada di tangki air kat sekolah kamu. Sedang berpatah balik. Okay, nak ambil kereta. Okay, let's go. Okay, saya dah berada di Parkland pada kilometer 6. Tapi saya nak buat lagi satu pusingan lah. Cukupkan 7 km. Okay, patah ambil kereta. Let's go. Okay, jaya menyamakan 8 km dalam masa 1 jam 21 minit setelah patah balik pusing. Sekarang kita nak menuju ke rumah Mok Teh, ambil Mariam dengan Hanan. Okay, alhamdulillah, let's go. Syukur alhamdulillah, amin.